bersama kami, saya Fatih dan Saya Hawa. pengacara Segar TV PSS. Pada hari ini telah diadakan Majlis Wanita Pelantikan Pemimpin Muda Sekolah Kebangsaan Guntung Luar bagi tahun 2025. Mari kita saksikan. Jom! Majlis Watika Pelantikan ini dimulakan dengan perhimpunan rasmi Mingguan. Seterusnya, Puan Guru Besar memberikan ucapan dan sekaligus merasmikan Majlis Watika Pelantikan tersebut. Nur Najihah binti Muhammad dipilih sebagai Ketua Murid. Manakala Muhammad Akil Aiman bin Syukri dilantik sebagai penolong Ketua Murid. Semua pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pengawas buku teks, kru Segar TV PSS, ketua darjah dan penolong ketua darjah menerima sijil pelantikan masing-masing. Tahniah kepada semua murid yang telah dilantik ke jawatan masing-masing. Semoga mereka semua dapat menjalankan amanah dan tanggungjawab dengan jujur dan berdedikasi. Di akhir majlis disampaikan juga anugerah kepada 4 orang guru proaktif SSDM iaitu Ustazah Rosman Nizam, Cikgu Rosnita, Cikgu Nur Azila dan Ustazah Azizah. Tahniah Cikgu. Dan yang keempat, Ustazah Azizah binti Nasir. Pemimpin muda hari ini bakal menerajui kepimpinan hari esok. Kami melaporkan untuk Segar TV PSS. Segar TV terbaik. Bye!